Hai, Uncle Andrew sini. Hari ini Uncle nak kongsi satu topik yang ramai orang tengah fikir masa nak buat dapur baru. L-shape kitchen layout sesuai tak untuk rumah kita? Ramai nampak L-shape ini kat showroom atau Pinterest. Memang nampak moden, kemas dan cantik betul. Tapi ramai juga yang dah siap pasang, baru perasan ada benda penting mereka tak fikir masa awal design. Jadi dalam video ini, Uncle Andrew akan kongsikan terus terang kelebihan L-shape kitchen, kelemahan sebenar yang orang selalu terlepas pandang dan tips penting sebelum anda buat supaya tak menyesal kemudian. Apa itu L-shape kitchen? L-shape kitchen ini maksudnya kabinet susun ikut dua dinding yang bersambung bentuk huruf L. Satu sisi biasanya untuk sink dan tempat potong. Satu lagi untuk dapur masak dan simpan barang. Layout ini fleksibel, sesuai untuk rumah teres, semi-D atau kondo open kitchen. Kalau susun betul, nampak kemas dan ruang pun terasa luas. Tapi kalau dapur sempit, panjang, L-shape boleh buat nampak padat. Kelebihan L-shape kitchen: 1. Workflow sangat efisien. Dalam desain dapur ada konsep kitchen work triangle. Sink dapur peti ais. L-shape ini senang capai tiga-tiga tanpa banyak bergerak. Masa masak, semua benda penting dekat je. Tak payah ulang-alik sampai berpeluh. Contoh klien Uncle Andrew, satu sisi dia guna untuk baking, satu lagi untuk masak lauk. Dua orang masak sekali pun tak langgar. 2. Banyak ruang kerja sebab dia ada dua bahagian countertop. Jadi boleh asing tempat potong, siang bahan dan hidang. Kalau masak ramai-ramai masa raya, tak berebut ruang. 3. Nampak luas dan terbuka. Satu sisi L terbuka, buat ruang dapur nampak sambung ke dining. Kalau rumah konsep open kitchen, ini layout paling sesuai. Ramai klien Uncle Andrew tambah island kecil depan, terus nampak moden dan kemas. 4. Banyak pilihan design. Nak moden, minimalis, Scandinavian, semua boleh. Main dengan warna dan lighting, confirm cantik. Kekurangan L-shape kitchen pula, masalah sudut mati, dead corner. Bahagian sudut ini susah nak capai. Kalau tak pasang basket tarik keluar, memang jadi tempat simpan barang lama. Tupperware hilang penutup pun ada. Kadang owner baru sedar bila dah siap, belakang ini ada ruang rupanya. 2. Kos naik kalau nak guna corner fitting. Basket corner ini praktikal tapi mahal. Magic corner boleh cecah, harga 600 hingga 1000 satu set. Kalau bajet ketat, ramai skip tapi rugi ruang banyak. 3. Perlu dua dinding sesuai. Kalau dapur cuma ada satu dinding panjang, L-shape boleh ganggu laluan. Kadang I-shape lagi sesuai, simple dan kemas. 4. Pencahayaan tak sekata. Sudut L biasanya agak gelap, jadi elok pasang lampu bawah kabinet supaya nampak terang dan selesa masa masak. Tips penting sebelum buat L-shape: 1. Rancang awal sudut L. Nak simpan pinggan, periuk dan barang berat, biar installer boleh siap pasang basket khas terus. 2. Pastikan aliran kerja betul. Urutan paling praktikal: peti sejuk, sink, dapur masak. Kalau terbalik, nanti masa masak rasa serabut. Contoh, nak ambil sayur daripada peti sejuk, tapi hop ada dekat tengah-tengah, tak selesa. 3. Jangan terlalu penuh untuk dapur kecil. Cukup satu sisi panjang dan satu sisi pendek. Kalau dua-dua panjang, nanti sempit nak lalu. 4. Pilih warna cerah. Warna cerah buat dapur nampak luas, bersih dan tak cepat bosan. Siapa sesuai dan tak sesuai. Sesuai untuk rumah dengan ruang dapur sederhana ke luas. Keluarga yang selalu masak, 2 orang boleh guna sekali. Mereka yang nak open concept kitchen. Tak sesuai pula. Tak sesuai untuk dapur apartmen kecil panjang, bajet yang terhad. Owner yang nak layout simetri atau linear, lebih sesuai guna layout I-shape. Kesimpulan, kalau nak dapur praktikal dan moden,
L-shape memang pilihan yang bagus asalkan susunan betul. Tapi kalau ruang kecil atau bajet jimat, I-shape pun dah cukup cantik dan senang jaga. Macam Uncle Andrew selalu cakap, dapur yang baik bukan ikut trend, tapi ikut cara kita guna setiap hari. Itu perkongsian Uncle Andrew untuk hari ini. Kalau tengah plan nak buat dapur baru, komen bawah jenis ruang anda. Uncle Andrew boleh bantu cadangkan layout paling sesuai. Jangan lupa share, subscribe dan tekan loceng. Sebab lepas ni Uncle nak share pasal U-shape kitchen. Nampak besar tapi ada perangkap dia. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.